Forex trading involves significant risk, including the potential loss of all invested capital, and is not suitable for all investors. Please trade responsibly and seek professional advice if needed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. So, hari ni saya nak buat weekly analysis untuk minggu 20 hingga 24 Julai 2026. So, kita tengok kat sini, kat depan saya ada 3 time frame iaitu monthly, weekly dan daily untuk kita tengok pergerakan monthly. Kalau kita tengok dekat monthly kat sini, price masih lagi berada di terapung-apung dalam keadaan retracement, walaupun trend yang kita tengok kat sini masih lagi dalam keadaan uptrend, di mana EMA 50 berada di bawah mid PB. Okey, kita tengok kat weekly berlaku juga apa yang retracement kat monthly ni. Kita boleh tengok lagi jelas di time frame weekly, iaitu di mana price sudah pun memecahkan EMA 50 di weekly yang berada dalam bacaan BBMA, iaitu bacaan retracement. So senang cerita, monthly berada dalam keadaan retrace, weekly pun berada dalam keadaan retrace. Retracement di weekly ni masih lagi belum ada pemecahan support yang jelas, iaitu dengan body lah. Masih dalam keadaan menurun tapi tiada momentum yang memecahkan support ataupun pemecahan support yang jelas lah. Bila dia pecah je, dia turun je, walaupun dia turun tapi dia tak berjaya memecahkan support di weekly. Daily dalam keadaan downtrend, di mana confirmation trend dia berlaku pada 1 April 2026. Jelas terlihat momentum sell yang terbentuk start 24 Jun 2026. Okey, price dah menunjukkan ada bacaan retracement, iaitu penurunan semakin melemah apabila EMA 50 dah start cross dengan top BB kat sini. Okey, then kat sini kita boleh tengok berlakunya rejection di kawasan support di daily lah, ataupun lebih dikenali dengan market hilang volume. Kita beralih kepada pergerakan time frame weekly, iaitu weekly, daily dan juga H4. Okey, walaupun dalam keadaan downtrend di daily, maknanya apabila muncul saja bacaan retracement ataupun BBMA, ada kemungkinan price akan cuba test resistance di daily, iaitu top BB lah. Apabila dia gagal memecahkan support, maka price akan cuba naik untuk test resistance di daily lah. Tapi sebelum dia naik ke resistance daily, iaitu top BB di daily, dia perlulah menempuh beberapa garisan yang memegang kekuatan 5 candle, 10 candle, 20 candle, barulah dia akan sampai ke top BB daily. Di H4, iaitu time frame yang mewakili pergerakan satu candle di weekly. Okey, time frame H4 masih lagi dalam keadaan downtrend, yang di mana downtrendnya trendnya bermula pada 8 Julai 2026. So masih lagi meneruskan momentum, dan last week hari Jumaat dia telah pun gagal memecahkan support di H4 dan berlakunya retracement ke atas dan sangkut dekat BB lah. So ni untuk pergerakan weekly lah, apa yang berlaku lah. Untuk time frame daily, pergerakan daily untuk esok, untuk spekulasi untuk projection lah, untuk apa yang mungkin berlaku minggu depan. Okey, kalau kita nak tengok pergerakan weekly, so kita boleh test kat sini. Kalau gagal, andai kata price di H4 gagal membuat momentum sell yang baru ataupun berlakunya pemecahan support yang baru, berkemungkinan price akan memecahkan mid BB dan berjumpa dengan EMA 50 di H4. Jika tiada sebarang pemecahan support, price akan cuba mencari resistance di H4 lah untuk minggu depan. So pergerakan price yang kita boleh jangkakan adalah dalam 600 pip. Untuk pergerakan minggu depan kita boleh jangkakan dalam 1000 pip macam tu, 1160 pip.
untuk pergerakan minggu depan. Seandainya andai kata bila tak ada berlaku pemecahan ke atas ataupun ke bawah. So kita masuk time frame daily, H4 dan juga H1 untuk tengok pergerakan besok. Alright. Okay, kalau kat sini kita dah ada nampak di time frame H1 yang mana memegang mohon-mohon besar untuk satu candle daily, maknanya full structure untuk time frame daily, telah pun berlaku satu pemecahan resistance. Resistance di time frame H1, then dia turun balik dan masuk ke setup re-entry buy di H1 dan cuba naik, tapi price tersangkut di kawasan-kawasan MA510 high di H1 lah. Kita tunggulah apa berlaku besok. Sama ada dua kemungkinan yang akan berlaku. Price boleh turun semula ke bawah tapi dengan syarat, ataupun price boleh memecahkan ke atas. Bila muncul saja momentum buy dekat sini, momentum buy di H1, maka terbatal lah momentum sell yang berada di H1 kat sini lah. So kalau dia nak naik atau nak turun, kita kena tengok time frame di bawah dia, iaitu kita tengok dulu pergerakan di H4, H1 dan juga M15. So kalau kita tengok dekat time frame M15 kat sini, walaupun kenaikan di H1, kita tengok ada berlakunya pemecahan resistance, tapi bila kita tengok balik, pemecahan resistance tersebut tidak berjaya memecahkan mid BB di H4. Maknanya kenaikan ni, walaupun dia dah validate, dia dah valid untuk setup buy di H4, tapi kenaikan itu masih belum kuat. Sebab apa? Walaupun dia dah muncul momentum buy di H1, tapi momentum itu tidak berjaya memecahkan mid BB di H4. Right. Okay, kalau kita turun pula di time frame M15, walaupun berlaku kenaikan ataupun pemecahan resistance di H1, tapi dekat M15 tidak ada apa-apa pemecahan resistance yang berlaku. Dan plus, bila dia tak berjaya memecahkan resistance, maka dia akan cuba mencari support di M15, dan munculnya juga bacaan retracement di M15. Untuk pergerakan H1 besok, walaupun price dah berada di kawasan re-entry sell di H1, dan kalau kita tengok dekat M15 yang saya dah cerita tadi, terdapat berlakunya bacaan retracement. Kat H1 ni trend dia masih lagi downtrend, tapi price berjaya membuat momentum buy di H1. Okay, dan kita tahu kenaikan itu adalah melawan trend di H1, sedangkan dekat H4 pun dalam keadaan downtrend yang masih lagi kuat lah. Okay, kalau kita tengok daily pun dah start BB dah mula menguncup, dan nampak kat situ terjadinya ada sideway yang bakal berlaku. Then kat sini kita akan turun M5, iaitu bacaan full structure untuk di H1. So seperti mana kita tengok dekat M5 ada satu momentum atau pemecahan support. Okay, and then price patah balik naik atas, tiada berlaku pemecahan resistance, dan turun balik, and then naik balik, tak ada berlaku pemecahan resistance. Maknanya pemecahan support di M5 memvalidkan setup re-entry sell di H1. Adakah price akan terus naik ataupun turun, bergantung kepada M5. Okay, kalau andai kata M5 membuat satu pemecahan resistance, maka price akan naik. Nak pergi mana nanti kita akan tengok mapping yang saya dah buat minggu lepas, sama je. Dan kalau berlakunya momentum sell yang baru ataupun pemecahan support yang baru, maka price akan turun mencari setup buy pula di H1. Okay, bila dia turun sampai kat entry buy macam tu, and then M15 pun perlu membuat momentum sell lah, iaitu memecahkan MA50 dan juga low BB di M15. Jom kita tengok mapping pula.
So mapping kat sini yang saya dah buat. So kita recap balik apa yang berlaku last week. Kat sini ada satu demand ada satu order block lah, mana tempat untuk berlakunya pembelian. And then price masuk kat sini, and then terus naik ke atas, and then berjumpa dengan zone dekat sini lah 4088 dan memecahkan zone dekat sini. Zone dekat sini 4057, 4051 ni. Tapi price gagal membuat memecahkan resisten ataupun pergi ke sini dengan body lah dan meninggalkan jarum. Maka dia akan menjadi setup sell dekat sini dan turun dan turun. Bila dia turun bawah, ini atas dia gagal memecahkan MACD dan juga MA50 dan dia memecahkan zone buy tersebut. Maka kawasan ini adalah menjadi swap zone. Yang dulunya dia adalah kawasan untuk kita buy, tapi dah bertukar watak menjadi kawasan untuk sell, iaitu support become resistance lah. Okay, so apabila price turun dan dia try reclaim zone yang saya ada kat sini. Ni kat sini ada satu order block juga, order block, and then dia turun, dia pecah. Okay, turun dulu kat sini, tinggal jarum ni, and then dia buat kenaikan sebanyak 400 pip, and then dekat situ dia tersangkut di kawasan kat sini juga sama juga, significant support dan resistance kat sini. Okay, ada liquidity masa buy kat situ, and then dia turun balik, turun, and then dia naik balik, and then dia start buat compression lah, and then dia gagal membuat momentum buy yang baru dekat sini. And then walaupun ada bacaan retracement di H1, maka price pun turun dan memecahkan zone 3978, 3969 ni. And then dia ambil zone yang lagi bawah lah. Okay, itu recap lah hari Jumaat apa yang berlaku hari tu. And then price celup dalam berapa pip, dalam 20 pip macam tu. Dan dia terus memecahkan mid BB dan juga top BB, membuat momentum buy. And then dia dah pun masuk ke kawasan support become resistance tadi. Right, so dia turun balik dekat sini, and then dia jumpa setup di entry buy. Walaupun tak ada apa-apa validation daripada M5 selepas dia turun, and then dia tersangkut kat situ. So mapping ni masih lagi boleh pakai dalam untuk minggu depan. InsyaAllah saya akan update lah dalam grup Telegram kalau ada kawasan-kawasan yang baru. Okay, so kita tengoklah kalau berjaya price push balik pergi kat bawah ni. Tapi kita kena ingat di H4 masih lagi boleh turun ke bawah. Menuju ke mana? Menuju ke kawasan support daily lah. Okay, masih lagi ada kawasan-kawasan zone di bawah yang dia boleh cari lah. Okay, itu sahaja untuk weekly analysis minggu ni. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.